Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. Saya tengah makan, so dengan kawan-kawan saya sambil-sambil, sebab malam ni ada orang minta kita buat live mana. Dia kata kena selang 1-2 hari, tak boleh tiap malam lah. Okey, cuma bagi tahu saya sama ada suara okey ke tak? Suara okey tak nak? Keep up energy draw. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Repost. Dah boleh repost, man. Okay, live saya dah boleh repost. Alhamdulillah. Kau tak sebelum ni tak boleh repost? Jelas, tuan-tuan. Alhamdulillah, clear. Okay. Siapa yang boleh repost? Sebab dulu tak boleh repost. Sekarang dah boleh repost. Terima kasih TikTok. Alhamdulillah, man. Terima kasih TikTok. Handphone baru kan ni. Itulah. Nak macam mana? Asyik nak rampas. Lepas tu jalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Repost. Okey. Awal buat live ya. Awal sikit sebab sekejap lagi pukul 9 lah. Saya ada mesyuarat dengan pemuda PAS Selangor. Mereka jemput saya. So kita buat di luar lah. So senang untuk bincang-bincang, ambil angin. Sekarang ni tak berapa panas malam. So dengan saya dengan kawan saya, 2 orang jurutera kanan yang biasa dalam bidang pembinaan, bidang construction. So nanti kita ceritalah sikit berkenaan dengan kesan kenaikan harga barang ke apa. Mereka ni dia memang hands on lah. Mereka ada dalam, dia frontliner, dia memang buat bisnes dan sebagainya. So mereka tahulah macam mana harga barang ni naik ke turun dan kesan dan macam mana kepada ini. So bukan yang apa dia panggil man, ceplos-ceplos armchair dia panggil apa, armchair cyber trooper kan, yang apa ambil daripada ChatGPT atau Google ke apa ke benda kan. Tiba-tiba saya kadang-kadang pelik juga yang ceplos-ceplos yang 20 sen ni. Man, hari ni dia orang jadi pakar energy ekonomi esok dia jadi pakar construction pula. Lusa dia pakar, tak tahulah pakar apa benda lah. Bila saya cerita satu benda, saya ada benda yang saya ada background lah sikit. Macam saya selalu cerita pasal ekonomi, pasal energy ekonomi, sebab benda tu saya buat dulu. Dan saya juga boleh cerita pasal construction sebab saya lama dalam bidang construction dulu. Saya pun ada jurutera profesional, saya ada lesen untuk buat construction dan sebagainya. Dan saya actually was involved. Macam orang duk cerita pasal Tanjung Bin mana kita pernah involved dalam Tanjung Bin tu dulu. Kita tahulah kan. Bukan macam setengah-setengah pihak. Ini apa ni, saya tengok apa ni, ada orang yang duk kutuk-kutuk, fitnah balum apa ni, bantai saya tu. Siapa nama dia man? Yang pergi rasmi Kepala Paip tu. Kepala Paip Mak. Ada seorang ni nama Mak. Orang panggil apa orang panggil dia Mak Kepala Paip apa pasal? Pasal dia pergi rasmi Kepala Paip. Kepala Paip. Kepala Paip pun nak rasmi. Dia cakap Kepala Paip pun kau nak rasmi Mak. Dia ngutuk-ngutuk saya. Lepas tu pasal ini, lepas tu saya nampak video tadi Mak Kepala Paip ni tak baik mal panggil dia tapi pasal dia pergi rasmi Kepala Paip So dia pergi, tadi ada orang hantar video, Mak kau pergi sampai Tanjung Bin nak tunjukkan pasal minyak tu, lalu dah tertinggal bas ke apa kau ni Mak. Aduh. Kan dia pergi, saya nampak video tadi dia kata ini minyak ni, inilah Tanjung Bin, Tanjung Pelepas. Mak kau dah tertinggal bas, kau bawa keluar gua ke apa? Kan Anwar Ibrahim dah cakap minyak tu daripada pengerang tu diproses. Bila diproses, minyak itu minyak Malaysia. Faham tak? Dia orang ni bila dia dah malu isu ni kan, isu pasal minyak Filipina ni, saya ingat dia orang dah malu. Sebab mula-mula M10 keluarkan kenyataan. M10 cakap minyak ni bukan asal daripada Malaysia. Malam bila kita post benda yang posting yang MCMC tuduh saya remove tu, padahal saya tak remove. Remove Facebook atas arahan MCMC. Lepas tu bila kita dipanggil oleh MCMC nak rampas telefon, kita tanya, yang remove tu awak? Dia kata tuduh kita remove. Saya kata, lepas tu baru dia orang kata, oh ini department lain lah. Kau check lah dulu kan, betul tak?
So bila pasal posting tu tiba-tiba M10 terus-terus meloncat bagi kenyataan bahawa minyak itu bukan berasal daripada Malaysia. So sebab itu saya tanya yang awak maksudkan minyak mentah ke minyak diesel? Sebab yang Filipina kata tu minyak diesel. Kalau awak, lepas tu dia malulah bila kita tanya macam itu. Dan kemudian subsequently Menteri Filipina cakap sertifikat origin tu datang daripada Malaysia. Dan Anwar Ibrahim sendiri mengaku kata benda ini daripada Pengerang dan diproses di Pengerang. So di mana benda ini diproses, itulah diesel itu keluar. Lepas itu bila dia orang ni malu, saya tengok geng-geng kerajaan ni semua malu. Itu yang dia macam-macam benda dia cuba spin lah. Dia mula-mula dia kata macam ni, minyak itu bukan minyak kerajaan, dia kata. Lepas tu itu yang ada orang fitnah saya tu, berapa orang fitnah kata Syam Jalil kata ini minyak kerajaan dan minyak Petronas. Saya tak pernah cakap minyak tu minyak kerajaan, minyak Petronas. Dia orang sendiri yang malu. Dia pula buat naratif kononnya minyak ini bukan minyak kerajaan, minyak ini bukan minyak Petronas. Lepas itu ada satu tu yang video satu lagi tak masuk akal ni Lan. Dia kata apa tahu? Dia kata dia tunjuk dalam video tu muka saya ni. Lepas tu dia pergi buat video pump station pump diesel ni. Dia kata ini bukanlah minyak diesel subsidi, daripada pump station diesel ini minyak memang lah. Kau ni bila nak buat video kasi masuk akal sikit, nak pindah orang ni. Aduh, mana 52 juta liter diesel? Takkanlah orang nak pergi ambil. Kau ingat apa, ini seludup pakai 4x4 ke pergi hantar Filipina. So macam-macam fitnah yang telah dilemparkan kepada saya dan rakan-rakan sebab dia nak cover line lah. Dia tak boleh nak cover. Dia kata ini bukan minyak kerajaan. Ini bukan, ini dia panggil gaslighting. Gaslighting ni apa? Cubaan memanipulasi lah. Dia nak cover bukan minyak kerajaan, ini bukan minyak Petronas, ini bukan daripada petrol pump. Lepas tu bila Anwar Ibrahim sebut ini daripada Pengerang diesel daripada Pengerang, lepas itu kan keluar pula dah cerita apa ke benda ni, kata apa, ini bukan minyak daripada perut bumi Malaysia. Allah, dah perut bumi dah pula. So maksud dia cuba cover lah, perut bumi dah pula. So dia nak tutup ni, gali lubang tutup lubang. Dia tutup kemaluan lagi dia nak tutup kemaluan lagi, dalam benda tu jadi lagi banyak dia ni malu. Itu saya tengok. So perut bumi tu, sebab itu daripada original awal. Kamu ni bawa keluar gua atau bawa masuk apa ni, Pami Padil lah cakap itu maksudnya kamu tak faham isunya diesel tu daripada mana. Kalau kamu kata perut bumi, tak ada minyak terus-terus keluar dari perut bumi jadi diesel. Kalau kamu kata minyak mentah di Malaysia yang daripada pump petrol station kita ni pun asalnya bukan daripada perut bumi Malaysia. Minyak mentah itu kan kita dah cakap, kita import minyak yang berat-berat daripada Middle East, kita proses di sini, barulah dia jadi diesel. Macam roti canai lah. Tepung itu kita beli daripada India, tapi kita buat roti canai itu di sini. Itu roti canai Malaysia lah. Tak ada orang pun cakap roti canai ni perut bumi, asal dia perut bumi India ke apa ke benda. Tak ada orang cakap. So dia dah malu tau. So bila dah malu, tapi yang advance punya tahap kemaluan tertinggi, saya ingat Mak Paip ni lah. Sampai dia sanggup, dia duduk mana ni Mak Kepala Paip ni? Kedah. Kau duduk Kedah Mak So dari Kedah ni sanggup pergi Tanjung Bin. Kita makan dulu sementara tunggu muda pas. Sulan, dia daripada Kedah. Saya ingat dia dah tahap kemaluan dia tertinggi lah, saya ingat. Dah habis goreng. Dia tahu dia fitnah saya rasa. Kan? Dia cakap macam-macam tahu. Lepas tu dia dah malu. And then sampai dia nak tunjuk double down, triple down dia punya ni, dia sanggup pergi buat video turun pergi Tanjung Bin. Yang kau pergi Tanjung Bin buat apa? Anwar kan kata Pengerang. Kau ada pergi Pengerang? Dia ada pergi Pengerang ke Man? Ada. Tak perasan lah pula kan kita kan. Tapi setahu saya dia tak pergi Pengerang. Anwar 2 kali cakap minyak tu dia Pengerang Kau pergilah Pengerang. Pengerang dengan Tanjung Bin tu jauh. 170 dekat 200 km lah. Kan Man? Dekat 2 jam.
So minyak itu diproses di Pengerang, Mak Kau pergi Tanjung Bin tunjuk tu buat apa? Dah balik Kedah dulu. Kau balik. Dah balik ke belum, Mak patah balik. Aduh, Mak Balik, so patah balik. Mak on the way balik untuk merasmikan Pala Paip di Kedah. Kau pergi singgah Pengerang. Macam-macam dia orang ni fitnah gitu apa ni. So saya tengok begini, memang dia ni koyak, tuan-tuan, dan memang sejak daripada 2-3 hari lepas ni saya tengok jentera-jentera politik dan even jentera yang ada di backing, saya rasa lah, daripada pihak-pihak yang berkaitan dengan kerajaan, attack dan fitnah saya ni. Tu yang saya ucap tu, saya kata seolah-olah macam saya ni ketua pembangkang. Kita ni parti pun tak ada, kita bebas rakyat biasa. So kita tengok macam ni lah, kata kalau katakan dia orang punya reaction macam ini berlebihan. Dan saya dengar cerita semalam daripada Azri. Azri ni saya dah syorkan, pergi tengok Azri punya live. Azri cakap apa? Dia kata ada khabar mengatakan bahawa ada arahan datang daripada pejabat teratas yang dikabarkan lah. So Azri cakap in fact daripada PMO terus. PMO ni pejabat Perdana Menteri arahan, kalau dengar khabar daripada Azri, kata dia dapat tahu arahan daripada atas, daripada pejabat Perdana Menteri yang memberi arahan untuk serang dan cemarkan reputasi lah, kredibiliti dua orang. Dia orang nak suruh serang dan jatuhkan dua orang, iaitu Azri dengan Isham Jalil dengan saya. So bayangkan kita orang dua orang yang tak ada jawatan ni tak ada parti ni, yang the whole of kerajaan punya jentera ni, politik dan jentera komunikasi, jentera politik mereka ni punyalah goyang dan terkoyak gabak, malu ke apa sampai tersakiti, menggentar-gentar ni, sampai nak kena jatuhkan dua orang ni. Macam itu. Saya punya pandangan macam ni, saya nampak kenapa hal ini berlaku, sebab saya pun dalam kerajaan dulu. Sebab bila awak serang atau attack orang yang tak ada jawatan dalam pembangkang, yang bebas, yang ini, bukan kita attack dia nak buat apa? Nak jatuhkan untuk dia nak jatuhkan daripada jawatan dia ke? Kita jawatan tak ada, jatuhkan benda, betul tak? So the only reason why this attack yang banyak ni takes place, sebab benda yang saya cakap dengan benda yang Azri cakap itu betul tak? Sebab kalau benda yang saya cakap tak betul, benda yang saya cakap tu salah, kerajaan tak payah buat effort banyak-banyak, atau jentera politik PH ke apa tak payah buat effort banyak-banyak. Rakyat sendiri akan nampak, betul tak? Rakyat sendiri akan nampak, apalah Isham Jalil ni cakap ni tak betul ni, betul tak? Tak payah sampai peringkat tertinggi ni nak bagi arahan, nak buat video. Ada satu tu saya tengok, video baru ni, portal yang baru dengan video dia buat yang profesional dia tu, dengan ada gambar. Itu kos tinggi tu. Kau nak buat video macam tu, bantai aku. Buat ni lah, berapa bajet tu kan, dengan keluar duit 15 orang. Kenapa dia takut sangat? Dia takut sangat sebab benda yang saya cakap tu betul lah. So dia tak boleh nak ini. Lepas tu dia cuba manipulate nak counter. Lepas tu dia nak jatuhkan kredibiliti kita, sebab dia tak boleh lawan dengan hujah kita. But what I want to say is like this, benda ini bukan pertama kali. Kalau betul PMO ni bagi arahan untuk serang saya, I can tell you people, ini bukan pertama kali PMO bagi arahan untuk serang saya. This is not the first time. Saya dah cakap, saya ni lawan berapa Perdana Menteri dah. Saya lawan, betul tak Man? Dah berapa Perdana Menteri dah siasat saya. So satu lagi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, nak siasat, nak ini saya. Ini okey, tak apa, kita lawan aja lah. Apa menjadi masalah? Lepas tu kan, dia hantarlah budak-budak Ingos ni Man, nak run kita down. Allah. Kalau nak check apa kamu punya level dengan orang yang pernah attack saya dulu mana saya dah cerita benda ni orang yang attack saya lagi berpengalaman, lagi besar dia punya kredibiliti daripada kamu.
kamu buat video. Man, ada budak yang buat video tu, siapa budak Misai tu? Yang tak bersambung tu. Oh, satu lagi saya nak update pasal budak Misai tak bersambung ni yang buat video. Saya punya lawyer kita tengah buat transkrip. Cari balik video tu untuk hantar LOD kan. Dah ada transkrip. Tapi video yang dia fitnah saya pasal dia kata apa? Saya nak, ini dia dah padam Dah padam. Oh, kau tahu pula padam video tu. Lepas dia padam. padam. Okey, kita dah cakap pada lawyer kita, ambil cepat-cepat video tu sebab takut budak ni dia penakut kan. Mungkin dia terkencing dalam seluar ke apa, saya tak tahu. Dia dah padam. Yang kau padam buat apa? Dia tuduh kita delete video mana? So video yang ni budak misalnya tak bersambung, aku tak ingat nama kau siapa. Dia orang kata kembar. Ada seorang ada ni entah ni lah. Dia delete video yang difitnah saya tu. So sekarang, tapi ada tak yang daripada source lain? Ada, okey. So peguam saya dah check, dia kata ada source lain. So kita tengah prepare. So transkrip itu dia pergi delete, tapi dia hantar lah saya transkrip itu. Saya baca, oh man, dia punya fitnah aku. Gaji nak gaji. Oi, apa dia cakap? Nombor satu, saya yang tak dapat jawatan. Minta apa ni, ini yang pasal fitnah. Apa ni, fitnah tak dapat jawatan. Ni bukan fitnah baru. Ini daripada awal Lokman Adam dulu kan. Ni apa ni, ulama banyak lagi macam-macam kan. Dia panggil Abang Fifi lah, tak dapat jawatan lah, tak dapat pengerusi JLC ni. Saya call kepada saya BD. Dia orang dia fitnah saya. Dia kata saya ni merajuk, saya ni lawan Zahid sebab tak dapat jawatan, tak dapat pengerusi JLC. Yang apa ni, apa risau tak ada jawatan ni semuanya dia orang. Sebab itu dia masuk kerajaan. Kalau kamu fikir yang apa ni rindu jawatan, nak sangat jawatan, hadap sangat jawatan ni, yang pasal dia orang ni lah yang nak ambil apa ni dalam kekal dalam kerajaan lah. Kalau kamu nak jawatan, apa kejadah jadi pembangkang, betul tak? Tak masuk akal. Baik kamu jilat macam dia ni, jilat dapat jawatan. So yang hadap sangat nak jawatan, nak gaji puluh-puluh ribu ni mereka lah tak sanggup jadi pembangkang. Kalau kita nak jawatan, apa kejadah jadi pembangkang, bodoh gila macam tu. Kau nak jawatan, lepas tu kau pergi lawan jadi pembangkang. Baik, jilat, betul. Sebab time tu saya punya jawatan, saya dah bertanding majlis tertinggi dah menang, betul. Dan itu juga yang saya nak saman Sepol tu, sebab dia kata saya nak jadi pengerusi JLC tu kan. Itu pun tunggu masa lah tu kan. Itu benda semua saya dah cakap sebelum ini. Dan satu lagi, apa dia cakap man? Dia kata nak jawatan. Rajuk nak jawatan. Lepas tu gaji 30-40 ribu. Wah, yang video di delete ni 30 ribu kan. Lepas tu Lan, kita buat projek 30 ribu gaji budak kita satu bulan berapa Lan? Tanya. Bukanlah nak belagak kan. Kita punya budak bayar gaji sebulan pun tak payah cakap sini lah kan, budak-budak ni kan. So itu saya nak cakap, kamu orang ni, lepas tu dia kata apa ni, saya nak jadi ketua bahagian Shah Alam. Ini first time dengar. Ini first time aku dengar. Oh, best baca transkrip ni. Lawyer, suruh lawyer tu bagi lagi kan transkrip tu. Nak jadi ketua bahagian Shah Alam, fitnah. La ilaha illallah. Kau tanya Azhari man, ada ke aku nak jadi ketua bahagian Shah Alam? Kan, lepas tu nak lawan ketua bahagian, nak jadi lagi apa dia cakap? Ni saya ini Isham Jalil yang merosakkan Datuk Najib. Ada. Aku yang merosakkan Datuk Najib. Kan, kalau aku yang merosakkan Datuk Najib, dan kita kalah pilihan raya PRU 14 sebab jolo dengan YNDB. So maksudnya bukan jolo tau. Bukan 1NDB tau. Aku ni lagi jahat daripada jolo tau man. Bukan Daripada lagi jahat daripada jolo lagi ni, aku yang merosakkan Datuk Najib ni sampai kita kalah pilihan raya. Tahu? PRU 14. Wah, biasa So dia UMNO, Barisan Nasional jatuh kalah PRU 14 ni pasal aku. Pasal Syam Jalil, bukan Zaid Amidi Timbalan, Presiden UMNO, KJ Ketua Muda UMNO, Setiausaha Politik atau UMNO yang menasihat Perdana Menteri pada ketika itu. Bukan. seorang pejabat awam. Aku seorang pejabat awam yang merosakkan Najib ni sampai kita kalah PRU 14. Oh, itu satu lagi. PRU 15 tak? Bukan sekadar aku jatuhkan kajian PRU 14. PRU 15 pun aku yang jatuhkan. Aku kalah. Sebab dia kata
Apa budak ni ke siapa kata, tak ingat. Ketua penerangan. Masa itu Isyam Jalil lah ketua penerangan UMNO, dia kata. PRU 15. So sebab ketua penerangan UMNO ni tak function, kita kalah teruk pilihan raya. So dia punya cerita ni, saya ni punyalah terrornya. Sampai 2 kerajaan. Bukan 2 kali pilihan raya saya jatuhkan tau. 2 kerajaan saya yang jatuhkan kan. PRU 14, PRU 15. So cuma cerita dia macam ni. Aku nak tanya budak-budak yang buat cerita ni kan. Okey, macam ni aku dah jatuhkan kerajaan 2 kali. Dan PRU 14 saya yang jatuhkan. PRU 15 pun sebab saya yang kerajaan jatuh. Pakar. Dan kedua-dua kali jatuhkan ni, kita jatuhkan kerajaan PH ni. So 2 kali aku jatuhkan kerajaan dan kerajaan PH ni naik. So lepas itu, lepas 2 kali aku jatuhkan kerajaan dan kerajaan PH naik, lepas kerajaan PH jadi kerajaan, aku jadi pembangkang. Macam mana CV? Macam mana CV kau punya cerita lain kali dekat peringkat PH ke Amdap Mantap ke, bila kau nak buat naratif tu, kasih habis cerita tu. Kasih dia punya naratif fitnah tu pun kasih masuk akal lah sikit. Tak bincang elok-elok. Jangan buat ni naratif separuh-separuh tak masuk lendir-lendir ni semua. Kasih cerita tu believable lah. Kalau saya ni punca kerajaan 2 kali, bukan sekali. 2 kali. 2 kali aku jatuhkan kerajaan kasih PH menang ni. Bila PH jadi kerajaan, aku jadi pembangkang. So part tu kalau kita buat filem kan ada skrip kan. Tulislah elok sikit cerita. Siapa? Budak mana? Budak misal tu. Budak misal tak bersambung tu, dia punya ijazah apa? Seni penulisan. Ini pun mesti tengok sikit dia punya berapa dia punya dapat grade dia berapa ni? Kau seni penulisan kreatif pun dalam cerita macam ni. La ilaha illallah kan. Kasih habis cerita. Aku dah jatuhkan kerajaan 2 kali kan. Apa jadah pula bila aku jatuh kerajaan, orang yang menang tu pula jadi pembangkang. Malan kita buat macam ni lah. So alang-alang aku dah jatuhkan kerajaan 2 kali. Kali ni PRU 16. Confirm terazam. Kali ni betul. Saya memang nak jatuhkan kerajaan kali ketiga. Okey, kali ni PRU 16. Kita jatuhkan kerajaan, saya Isyam Jalil kan, jatuhkan kerajaan ketiga. Kali ni aku tak jadi pembangkang. Kali ni aku nak masuk kerajaan. Pak kata abang masalah ni. So sebab kan korang semua kata saya punca menjatuhkan kerajaan ni 2 kali so kali ketiga kan, kali ketiga ni PRU 16, kali ketiga lagi sekali saya nak jatuhkan kerajaan. Dan lepas tu kan kita tak payahlah jadi pembangkang cukup lah kan. Sebab ini kan itu tadi. Lagi apa lagi dia fitnah saya Man? Kejap, apa benda lagi dia fitnah saya? Apa lagi dia fitnah saya Man? Satu yang jawatan tu. Kebahagiaan. Lepas tu ketua bahagian. Lepas tu saya yang menghancurkan Datuk Najib. Ni apa aku konon penasihat lah. Padahal yang kita buat benda-benda yang suka tu. Kita buat bantuan kewangan yang sampai sekarang kerajaan ini STR, SLIM saya terlibat dalam BRIM, dasar-dasar itu kan. Macam mana dasar jangka panjang, jangka sederhana, macam mana nak manage kenaikan harga minyak, itu semua saya terlibat. So benda-benda tu dia tak sebut. Yang dia sebut kan, aku pula dah yang ini. Lepas tu macam mana pula saya boleh menjalankan saya dalam PRU 15 saya ada dalam forum ke? Tak ada. PRN tak ada. PRN yang bila dia punya trend macam ni lah. Okay, let's tell the fact lah. Bila saya tak ada dalam forum, kita kalah. PRU betul tak? PRU 15 saya tak ada dalam forum, kita kalah kan. Sebelum itu betul, sebelum itu Datuk Najib kan saya dah cerita benda ni. Sebelum itu Datuk Najib ada suruh saya pergi PRK, betul tak Man? Sebelum PRU 15, Datuk Najib dia suruh saya bantu-bantu. Saya ada cakap Datuk Najib, saya kata, "Sir, maksud dia Perdana Menteri, I am penjawat awam. Saya bukan sesepolitik," saya cakap. Penjawat awam tak boleh involve dalam politik. Siapa yang tahu-tahulah cerita ni, kan? And then Datuk Najib cakap apa? Dia cakap tak apa, dia kata. Dia bagi saya kelulusan special. So saya pun masa PRK yang saya involve dulu Teluk Intan, yang tak ada orang sangka kita menang, sekali kita menang. Okay, lepas tu kita menang sampailah PRK lah sekali Sungai Besar, ingat? Sebelum PRU 14 di Sungai Besar.
So siapa yang tahu cerita ni, ramai orang tahu. Pergi tanya Noh Omar, pergi tanya Budiman, pergi tanya Jamal Yunos, betul tak? Dia orang semua tahu. Masa tu walaupun saya penjawat awam, saya bantu, dan bila saya bantu dia menang, kita menang. Sampai last sekali di Sungai Besar kita menang 8-1 9-1 ke 8-1 macam tu lah lebih kurang. Kita menang. So menang. Lepas PRK Sungai Besar, saya telah diarahkan untuk stand down masa PRU. Kan? Datuk Najib kata dia nak saya fokus kepada rancangan ekonomi jangka sederhana dan jangka panjang. Masa tu TN50. Sebab TN50 tu Datuk Najib sebelum tu dia tak nama TN50. Nama rancangan dia Beyond Malaysia Beyond 2020. Sebenarnya Malaysia Beyond 2020. Sebab Malaysia Beyond 2020 tajuk buku saya. Malaysia Beyond 2020, Ideology dan Institution for Growth. Masa tu yang saya tulis berapa belas tahun lepas dekat Harvard dengan Kak Wharton. Tu Datuk Najib baca buku tu, dia suka buku tu. Saya dah cerita benda ni. Masa tu Sri Paduka Baginda Tan Agong pun masa sebelumnya kan dia titah saya menghadap untuk saya tanda tangan buku itu kan. Buku itu. So TN50 tu sebelum tu nama dia Malaysia Beyond 2020. So Datuk Najib suruh saya fokus benda ni untuk rancangan Malaysia selepas kita menang pilihan raya. So saya tak terlibat dalam PRU 15. Tahu, hampir setahun sebelum PRU 15. Berapa bulan sebelum PRU 15 saya dah tak terlibat dalam politik. Dulu Datuk Najib suruh bantu saya PRK lah. PRK bila saya bantu menang. Siapa yang tahulah. Sekali bila PRU saya tak ada. Bila saya tak ada, guyup. Guyup. Saya pun ingat mungkin barangkali Allah SWT tak nak kasih saya join masa PRU kot. Sebab mungkin masa itu apa-apa kita buat pun memang guyup pun saya rasa. Kan? So saya tak terlibat. Allah SWT Alhamdulillah protect saya. Kan? Dia tak bagi saya terlibat. So dalam PRU saya tak terlibat. Tapi tuduhan dan fitnah dia orang ni, aku yang bertanggungjawab. Ketua perangan siapa? Masa tu saya tak tahu ketua perangan siapa. Tak, bukan. Itu PRU 14. Masa PRU 15 pula. Okey, dia orang ni tuduh saya ketua perangan. So sebab ketua perangan UMNO. Sebab itu kita kalah PRU 15. Saya nak betulkan, bukanlah betulkan, saya nak cakap sikit lah. Ini nak saman ke lah budak-budak ni fakta tak betul mana masa PRU 15 saya bukan ketua penerangan UMNO. Ketua penerangan UMNO PRU 15 apa? Bukan. Syaril Hamdan lah. Siapa ketua penerangan UMNO PRU 15? Syaril Hamdan. Syaril Hamdan. Ketua penerangan UMNO, kamu tanyalah dia. Aku bukan ketua penerangan UMNO PRU 15. So bila PRU, dan lepas tu saya dilantik jadi ketua penerangan lepas PRU. Sebab masa itu kan pembentukan kajian perpaduan. Saya tak setuju mula-mula untuk jadi kajian. Siapa yang dalam majlis tertinggi tahulah benda ni. Sebab saya nak jadi pembangkang. Masa tu ramai orang dalam majlis tertinggi setuju. Saya yang cadangkan sebelum Mak Hassan cakap suruh Muhyiddin dengan Anwar pergi jumpa Agong, itu cadangan saya sebenarnya. Cadangan saya, pergi cek balik dalam berita ke news ke kan. Itu cadangan saya yang cadang supaya Tan Sri Muhyiddin dengan Anwar Ibrahim pergi jumpa Agong untuk bentuk kajian perpaduan UMNO. Saya cadangkan supaya jadi pembangkang. Sebab itu dalam Dewan Tertinggi Barisan Nasional telah bersetuju untuk UMNO jadi pembangkang. Bukan Barisan Nasional jadi pembangkang, dia dah setuju. Masa tu Zahid tengah seram lah tu. Dia tak boleh jadi pembangkang. Tapi bila pergi jumpa Agong, lepas tu pula dah ada Zahid bawa cerita yang apa ni kena on block lah apa ke benda sama ni. And then Tan Sri Muhyiddin tak setuju dengan Anwar, tidak dapat mencapai persetujuan. So tiada kajian boleh dibentuk. Bila tak ada kajian boleh dibentuk, lepas tu Agong titah supaya bentuk juga. Sebab dah berapa lama ni tak ada ekonomi, tak boleh kalau tak ada kajian nanti jadi huru-hara. So Agong titah. So bila Agong titah untuk bentuk kajian, itu jadi kajian paduan dengan Anwar Ibrahim. Dia datang ke PWC, so saya pun ada. Saya bersetujulah sebab saya akur dengan titah Agong. Takkanlah kita nak derhaka pula dah. So kalau kita derhaka pun tak ada kajian boleh dibentuk, nak buat macam mana? So sebab itu lepas itu memang saya cakap okeylah, kita nak buat macam mana, kita kena hadaplah, make do lah. Sebab dekat situ dah jadi macam tak ada pilihan lain. Tapi lepas itu apa yang berlaku? Lepas itu kan ada PRN. So dalam majlis tertinggi saya tak setuju kita pergi pilihan raya dengan PHDP.
Dan saya lawan. Sebab itu saya dibuang. Sebab saya tak setuju pergi UMNO pergi pilihan raya dengan DAP. Ada statement saya kan. Saya kata Agong, dia orang kata Agong suruh. Zahid kata apa? Oh, Hisham Jalil awak setuju bentuk Ganjang Paduan? Saya jawab balik. Saya kata, apa? Saya kata, memang saya setuju bentukkan Ganjang Paduan sebab Agong suruh. Tapi Agong tak suruh kita pergi pilihan raya dengan PDP, ingat tak? Agong tak suruh itu. So saya tak setuju. Sebab itu saya telah dipecat. So siapa yang nak fitnah saya ni, dia dah tak boleh dah korek macam-macam kan. Tak jumpa apa. Last sekali dia manipulate je lah. Kan. Lepas tu nak buat cerita yang seorang ini nak buat aku skandal dengan Fifi tu pun tak jumpa. Pergilah cari. Pergi cari. Aku pun nak tahu, kita pun nak tahu ni. Siapa skandal aku yang nama Fifi ni? Kalau betul ada, cari lawa sikit lah. Janganlah cari. Kalau bukanlah kita ni kan. Lepas tu nama pula skandal aku, nama macam itu Aduh, carilah nama yang kita nak deny pun segan Kata kalau artis yang lawa-lawa sikit siapa man? Kan dia orang nanti up nama Viral lah. nanti viral ni artis tak payah kan ni kan. Buat up nama artis yang lawa sikit ke? Kan siapa tak payah sebut nama Better jangan. Nanti dia manipulate kalau dia quote apa ni fitnah saya ada skandal dengan artis lawa sikit, kita nak deny pun apa ni tu agak-agak juga walaupun benda tu tak betul lah. Tak adalah, I'm joking but dia macam-macam lah. Dia ni cuba fitnah saya kata saya nak jawatan, sebab itu saya lawan. The thing is benda itu tak add up. Sebab dalam politik ni kalau kamu nak jawatan, kamu tak jadi pembangkang. Lepas tu kamu tak jilat. Kamu jilat. Bila nak jawatan ini, kita dah menang, kita jilat aje lah. Kalau orang tu tak bagi, saya pun dah lama dalam politik, bukan baru. Saya bila kita ini, biasalah kita kalau kita minta pertama kali tak bagi, tunggu sekejap, lepas tu dapatlah jawatan. Macam Jogani dulu kan. Awal dia tak dapat, dia tunggu kejap dia sana. Dia istiqomah dalam politik biasalah. Macam KJ, dia keluar sekejap, bantai. Lepas tu masuk balik. Tak tahulah apa motif dia. So kalau kita ni apa ni orang kata nak jawatan, kita tak buat style saya sampai UMNO Amdap ni gila talak nak jemput aku, telefon aku juga. Saya cakap pada Amdap ni, kamu jangan gila talak lah. Ini dah jadi gila talak. Dia tak boleh jadi pembangkang UMNO ni. So mereka nombor satu yang boleh jadi pembangkang ni orang macam saya. Kan kita tak ada masalah. Kita nak apa ni orang kata kalau yang tak boleh jadi pembangkang tu jadi pembangkang nanti kena dakwa masuk jail ke apa kan. Dia tak boleh jadi pembangkang. Second yang nak cek makan nak gila jawatan ni. Itu tak boleh jadi pembangkang. So siapa yang cakap oh Hisham Jalil nak jawatan tu kan, engkau pergi jadi pembangkang kau tengok. Betul tak? Apa kau punya strategi tu mana kan kita dah menang majlis tertinggi, lepas tu kan kita nak jawatan, kita keluar jadi pembangkang. Itu kan itu budak tak sekolah pun tak buat macam tu lah saya ingat kecuali budak yang tak tahulah. So dia tak jive kamu punya fitnah. So bagi saya ajar kamu sikit lah, bila nak fitnah tu make it believable. You understand or not? Itu satu lagi yang fitnah-fitnah lain tu saya ni. And kepada budak minyak tak bersambung pula dah, misai tak bersambung itu, kamu jangan delete video-video kamu menyusahkan lawyer saya nak pergi buat transkrip. Lawyer saya maklumkan tadi, dia cari video tu tak jumpa dalam kamu punya ini, tapi dapat dah dapat. Pergi delete, tahu takut budak ni aduh, kamu tunggulah kamu tunggu. So kita kena ada, we have to do ni impugn statement, whatever it is we have to do lah. Lagi tadi ada cerita Hanayo Hanayo ni bila ada banjir, saya cakap tu lah dia mana MP DAP bila ada banjir dia pergi tangkap gambar. Lepas tu kalau kamu dah jadi MP banyak, bukan MP penggal pertama, bukan baru setahun jadi MP dia orang ni dah berkali-kali tau. So kamu pergi tu hari pergi stadium Bukit Jalil, pergi tengok rumput. Bila jadi ada pandang rumput, tangkap gambar, masuk dah Facebook. Ini banjir pun kau pergi tangkap gambar, pergi ni.
Dah bertahun-tahun jadi MP. Tunjuk concern lah. Konon nak ini, itu tidak menyelesaikan masalah. Orang nak kamu pergi selesai masalah supaya benda ni tidak berlaku lagi. Bukan dia nak pergi buat stunt, ambil konten, nak pergi ni. Ni nanti Kang, bila nak cakap pilihan raya, tengoklah nanti. Ramailah dia orang ni tunjuk, turun buat konten pergi marah-marah ni. Kan? Kita, kontraktor kita tahulah kan. Betul tak? Kan? Adalah nanti kan ahli parlimen ke adun ke apa kan. Kan? Kau kan kontraktor kan. Kan? Lan, apa sebab benda ni tak siap lagi? Rakyat aku nak benda ni kan. Apa sebab benda ni kan, betul tak Lan? Oh, macam itu. Ada TikTok of contact. Kan? Dia tak kisah pun cerita tu. Dia nak pergi, nak buat konten. Lepas tu dia marah orang-orang kontraktor macam kawan aku ni. Kan? Betul tak? Pasal kau tak siap ni, pasal ni rakyat marah ni apa buat konten di Facebook. Padahal dia dah 5 tahun. Lepas tu payment lambat pula tu. Betul tak? Minta macam-macam kan. Ini cerita dia. So janganlah kamu kalau macam itu pasal konten punya pasal nak dekat pilihan raya buat macam itu. Kalau masalah banjir, tak apa bang. Tak apa bang, terima kasih bang. Kejap lagi kita ni. Kejap saya tengah video. Okey, terima kasih bang. Ambillah satu Lan. Ambil satu yang tu, biskut. Itu. Apa ni? So bila kamu buat macam itu, dia lama-lama benda itu orang jadi meluat. Tahu sebab orang tahu kamu cuma datang nak buat konten, tapi masalah tak selesai. Tahu. Sepatutnya sebagai ahli parlimen, sebagai adun, sebagai exco terutama, Menteri Besar dan sebagainya. Menteri Besar Selangor sampai Sultan pun tegur Sultan tegur kerajaan negeri ni macam mana? Kerajaan negeri ni pimpin oleh siapa? Menteri Besar Selangor. Banjir tak selesai-selesai. Okay. Terima kasih bang. Banjir tak selesai-selesai. Isu ini. Itu hari yang sampai pasal isu ladang babi. Sampai Menteri Tuanku Sultan bawa lagi isu itu. So pasal isu banjir dan sebagainya. Sebab kamu tak menyelesaikan masalah. Saya tak tahu fokus kamu orang ni apa. Dah berpenggal-penggal di Selangor ini. Masalah tak selesai. Bila ada banjir lagi pergi turun tangkap gambar dia. Lepas tu tak selesai lagi. So sebagai rakyat, kita nak kamu menyelesaikan masalah. Bukannya pergi tangkap gambar buat konten. Ini yang kita nak. So sebab itu kali ni bagi peluang lah kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah di peringkat federal dan juga di peringkat negeri. Sebab bagi peluang kepada kamu menyelesaikan masalah, kamu tak menyelesaikan masalah. Terutama bila kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri itu kamu pegang. Kalau negeri yang bukan negeri kerajaan persekutuan tu susah untuk diorang. Macam ada komen kata, Kelantan pun banjir juga, betul. Tapi Kelantan tak pegang kerajaan persekutuan. Bajet Tempatan Banjir ni banyak datang dari mana-mana? Federal. Pasal dia melibatkan perbelanjaan yang besar, bukan state government. So di Selangor, kamu federal government pun kamu pegang, state government pun kamu pegang. Lepas tu Selangor antara negeri, bukan, saya rasa yang pendapatan revenue daripada cukai dia antara yang paling tinggi atau jika tidak tertinggi. So kamu pakai duit tu untuk apa sebenarnya, Amiruddin? The way kamu manage krisis tu pun tak boleh. Dah berapa penggal lah ni, tak menyelesaikan masalah. Sebab tu bagi peluang. Saya ingat kali ni kena bagi engineer jugalah. Pegang negeri dengan pegang federal. Ni depan saya ni engineer dua orang. Saya pun engineer. Kenapa engineer ni bagus jadi pemimpin? Nombor satu, dia tak ada kona-kona, betul tak? Betul tak? Engineer dia di-train. Saya cakap pasal profession saya lah. Kan, ni profession saya. Saya bukan cakap pasal diri saya. Saya dah lama dah tak jadi engineer. Kan, tapi walaupun saya ada professional engineer lah, saya dapat 21 tahun lepas. Oi, ini bahaya ni. Ini orang Presiden UMNO ni. Tak boleh tidak nama. Bang, awak sampai sini? Dengan my brother duduk nak makan. La ilaha illallah. Kejap lagi bang, kejap lagi. Dah. Tak boleh tunjuk muka awak kan Presiden awak marah. Ini kawan baik saya ni. Tapi dia orang Presiden UMNO. Tapi dia baik lah. Kejap lagi saya jumpa dia. Aku abang ni. Tadi, ni Presiden UMNO, masa kita buat live kemarin, betul ke dia ada masuk tengok live saya? Tengok blue tick dia ni. Zaid Amidi is watching, betul ke? Cuba ni. Kan, ada orang screenshot bagi laporan pada saya. Dia kata Presiden Amdat Mantap, Zaid Amidi, blue tick is watching. Saya pun terfikir, macam mana Man? Orang yang tak kenal kita boleh tengok ke live kita? Aman? Ini
orang yang tak kenal kita boleh tengok live kita? Boleh boleh. So ada orang yang tak kenal saya ni, Zahid ni, dia tengok live saya lah. Saya tak tahulah dia ke tak. Mungkin dia tak mengaku. Tak mungkin lah Man. Tak mungkin dia kenal. Tak mungkin lah tu kan. Zahid Abidi. Ni abang ni tadi apa ni orang kuat Tok Zahid ni. Alamak kan tak boleh mention nama lah kan. Dia kena balun pula dengan Tok Zahid esok kan. Kesian pula dia. Dia dah kenal saya lama ni. Brother ni. Okey, lagi. Okey. Lagi tuan-tuan. Dia follow senyap-senyap kan. Follow senyap-senyap. Anwar Ibrahim is watching. Aduh. Apa lagi kita nak cerita sambil-sambil kita tunggu apa ni? Minum. FYP, share. Saya buat live awal sikit sebab kan kejap lagi saya ada meeting dengan pemuda PAS pemuda PAS Selangor dekat luar ni. Lepas tu kan pukul 9.30, pukul 10 dah orang lain buat live. Kadang-kadang saya nak bagi masa sebab saya tak mau ambil masa orang lain. Bila saya buat live, nanti orang lain buat live, nanti kita pula tarik dia punya viewer kan. So saya buat live, lepas tu nanti kita bagi peluang orang lain lah buat live. Hari ni saya pakai baju hijau sebab itu hari saya pakai baju biru. Saya suka warna biru. Saya banyak baju saya warna biru mana. Tapi hari ni saya pakai baju hijau pula lah. Baju ni dah lama tak pakai. Okey. Komen pasal Selat Melaka. Nanti sekejap. Okey, lagi nak komen pasal apa? Siapa yang buat live malam ni saya tak tahu. Ada kawan-kawan kita lah. Ceplos is watching. Itu hari di lepas ni saya akan teruskan saya punya jelajah. Lepas ni kita pergi mana man? Kuala Kangsar. Saya akan ke Kuala Kangsar next week. Teluk Intan, Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, lepas tu Teluk Intan. So next week kita akan ke Perak. Kemarin saya ada ceramah dengan Datuk Seri Tuan Ibrahim Toman di Melaka dengan YB Bakri, Ahli Parlimen Tangga Batu dengan YB Zul, Dr. Zul, MP Jasin. Okey, lagi. JB Kuantan semua saya ikut jemputan lah. Ada banyak datang jemput saya, tapi saya kena space out lah. Dan sekarang ni saya bagi keutamaan kepada yang dekat-dekat dulu. Jadi kita nak jumpa pemuda PAS untuk bincang mungkin pasal Selangor lah man. Pasal Selangor lah. So mungkin kita akan pergi jelajah dekat-dekat. Dan nak dekat-dekat Pilihan Raya esok kita pergilah jauh-jauh sikit. Dan saya kena space out jugalah. Kalau tidak kita tiap-tiap minggu kita bergerak. Okey, pasal ekonomi saya dah komen banyak. Pahang insyaAllah ada jemputan lagi Pahang. Saya dah banyak kali juga pergi Pahang. Lepas ni apa? Kuala Kerau. Okey, Kuala Kerau kita dah masuk dalam list untuk pergi ni Kuala Kerau lagi man. Kuala Kerau tu PAS PAS. Okey. Di peringkat Cawang man, di peringkat Taman Medan nanti kita pergi. Lepas tu di peringkat Cawangan betul-betul akan umbi UMNO pun jemput saya. Itu lagi. Ketua Cawangan UMNO minta saya pergi. Cuma saya bukan tak nak pergilah, tapi saya tahu kamu UMNO original bukan AMDAP. Tapi kalau saya pergi, nanti takut nanti menjadi masalah kepada kamu lah. Nanti dia orang AMDAP ni tahulah dia nak bully orang aja lah. Lepas tu saya nak cakap lagi sekali berkenaan dengan yang Zaid Amidi dengan Ashraf Bajedi cakap orang-orang lama UMNO nak masuk balik UMNO, yang saya bagi ceramah itu kan 6252 orang nak masuk UMNO balik, yang dia kata ramai-ramai sangat tu. Itu tak ramai tuan-tuan. Yang nak masuk balik ribu-ribu satu Malaysia. Yang mereka dah hilang juta-juta 80% lebih hilang tu dekat 3 juta Kamu bayangkan ahli UMNO yang dah tinggal, yang tak undi UMNO lagi sebab dia orang tak suka AMDAP ni, saya jangkakan dalam 3 juta. Dulu dia ada 3.5 juta ahli yang dikumpul selama 60 tahun. Tetapi yang sekarang ni tinggal cuma yang ada jawatan di Cawangan dengan bahagian lah, ratus-ratus ribu lah saya tengok. Dia sendiri mengaku dia hilang dalam 80%, about 3 million.
So kamu hilang juta-juta, yang nak masuk balik ribu-ribu, 6,000. Itu pun 6,000 kalau bahagi dengan kawasan parlimen ada 191 kawasan parlimen UMNO, 6,252 bagi 191. Maksudnya setiap kawasan parlimen tu mereka berjaya tarik balik 30 orang je. Nampak? 30 orang je nak masuk balik. Lepas tu dibuka yang berapa Asyok dia kata 3,000 lagi kan. Yang pemuda baru nak daftar apa semua tu, maksudnya dia dah cari satu parlimen 15 orang je nak masuk balik. Orang lama yang dia dapat cari balik nak masuk balik 30 orang satu parlimen. Yang orang baru nak daftar 15 orang satu parlimen. Macam mana kamu nak menang pilihan raya? So sebab itu saya nak cabarlah Presiden AMDAP dengan Setiausaha Agung AMDAP ni untuk kamu be transparent about jumlah ahli kamu yang sebenar. Kalau kamu berani. Saya rasa dia tak berani. So sebab jumlah ahli dia yang dia kata 3.5 juta tu, dia sembang je. Ini daripada tahun berapa tu dulu, 60 tahun saya ingat, 60-80 tahun punya keahlian. So kamu tunjuk, be transparent supaya orang boleh self check. Orang boleh self check sama ada betul ke dia menyokong lagi UMNO. Sebab entah-entah nama ini yang orang yang dah mati ke, orang yang dah ini pun masih ada saya ingat, atau orang dah join parti lain, orang dah join PAS, orang dah join Bersatu, orang dah join PKR pun masih ada dalam 3.5 juta, dia tak padam lagi. So sebab itu kalau kamu betul-betul jujur nak tunjuk kekuatan kamu bentangkanlah kepada rakyat Malaysia, buat dalam satu file Excel ke apa, PDF ke apa, macam daftar pengundi kan. Saya nak tengok entah nama kita pun ada lagi. Kan? Nama saya, nama isteri saya, entah ada lagi dalam tu. Betul tak? Padahal kita orang dah tak mengundi AMDAP dah. So kalau kamu nak betul-betul be transparent, saya cabar kamu Setiausaha Agung AMDAP Mantap, kamu letak dalam file PDF ke apa ataupun buat online ini supaya kita orang boleh check dalam itu daftar sama ada kita ni ahli UMNO ke tidak lagi dalam tu. Dan kalau bukan ahli UMNO, kita boleh tick terus yang kita tak sokong lagi kan, supaya kita take out benda itu. So saya rasa terima kasih. So saya rasa kamu tak berani buat, sebab bila kamu buat macam itu, maka akan expose sebenarnya kekuatan sebenar kamu. Saya rasa kalau kamu buat macam itu, kekuatan sebenar kamu adalah 200,000 je. PAS mempunyai sokongan yang ni, walaupun PAS ahli dia tak ramai tapi penyokong ramai. Macam saya pun bukan ahli PAS, tapi sekarang saya menyokong PAS untuk jadi memimpin negara ini. Macam kamu orang UMNO, kamu nak ambil keahlian kamu pun tak menyokong kamu lagi. So be transparent about it. Saya cabar kamu nak be transparent about keahlian itu supaya orang boleh masuk sendiri, dia akan self checking lah. Dia betul tak dia ahli UMNO ke tidak. So lepas tu kamu tengok sendiri sama ada orang ini kamu punya kaum B ke tidak. Okey, lagi Benok. Yang nak Sapina Anwar. Sapina Benok Syaka. Binod Syaka. Yang nak Sapina Anwar. So kes apa ni? Kes kat Hang. Binod Syaka nak Sapina Anwar. Tak bantulah, ada kes apa lah. Oh, saya tak go through lagi benda tu. Pasal itu apa okey apa lagi isu Binod Syaka tu nanti saya baca dulu. Dan saya akan pasal Binod Syaka. Komen pasal Nurul Izzah yang lama nyepi, saya tak tahulah, dia tak function dia tu. Dia ada pun tak menambah, tak ada pun tak mengurang lah saya ingat. Nurul Izzah. Ada lagi berkurang. Nurul tengok, ni bukan orang politik ni. Ini profesional ni, dia cakap. Dia kata engkau ada lagi berkurang, dia kata. Bukan sekadar ada tak menambah, tak ada tak berkurang. Kau ada berkurang, dia cakap. Betul lah tu, dia tak ada. Kalau Rizal tak function langsung. Ramadan function. Ramadan. Lepas tu PKR ni, apa hal dia tak pecat-pecat lagi si PG ni? Ada billboard je. Ni Anwar, kamu takut apa dengan PG ni? Tak pecat. Oh man, kita boleh ni pindah sana. Jom. Kita pindah sana lah. Okay, saya nak cop sana dulu, nanti kita pindah sana. Sebab sana meja besar sikit.
Ni tu pasal saya nak cakap kepada ni, okey, kita nak pindah meja besar sikit tuan-tuan. Supaya ni aduh. Okey, saya nak cakap kepada PKR, kau takut sangat nak pecat PG ni besar. Takkan kamu nak gantung dia tak bertali kan? Sini okey man. Okey ambil air tadi. Macam nak air ni. Oh, sini man. Okey. Sinilah Okey sini. Okey, ni elok sikit dia punya ni. Air bawa sini tolong, bos. Kak, bawah. Okey, konten. Oh ya, okey. Alright. So, jap saya adjust. Okey, saya adjust. Okey. So kepada PKR, saya bukanlah nak menyebut parti kamu, tapi sebab kamu ni parti kerajaan. Kalau kamu ni parti pembangkang, kita tak ada masalah. Sebab gaji menteri-menteri kamu bukan dibayar oleh rakyat kalau membangkang. Tapi sebab kamu ni parti dalam kerajaan, gaji menteri-menteri kamu, pemimpin kamu ni dapat gaji daripada rakyat. Kalau parti kamu tak perform, pemimpin kamu tak perform, kita yang nanti menanggung beban. So macam Amdap mantap lah. Dia dah koyak bila kita komen pasal UMNO. Pasal sibuk-sibuk pasal UMNO. Kamu itu gaji menteri-menteri kamu, kamu punya pemimpin tu kita yang bayar. Kalau kamu ni membangkang, tak ada orang kisah pun, tak function pun, betul? So sebab itu bila parti dalam kerajaan ini, kita kena tengok sebab duit itu datang mana duit kita lah. Lepas tu ada coming to that pasal gaji duit rakyat ni apa semua, ada pula orang komen. Ini saya tak tahu DAP punya orang kot. DAP punya orang ni banyak tak cerdik man. Dia kata Petronas tu bukan duit rakyat, kepala otak dia. Petronas ni syarikat kerajaan 100%. Bila syarikat kerajaan 100%, kan, ia adalah milik kerajaan 100%, milik rakyat lah tu. Sumber bumi kita ini milik rakyat. Kamu sebagai kerajaan ini, macam saya cakap, pengurus ladang aja. Owner of the ladang itu kita. Ini apa benak sangat orang DAP ni man. Orang DAP ni benak. Bingai. Itu kamu dapat mimpin DAP macam Hanayo, Anthony Loke. Anthony Loke jaga KLIA, bukan luar bangunan je banjir, dalam bangunan pun banjir. Apa Euro train tu tak ada. Sebab apa benak sangat. Hanayo pergi tangkap gambar tu. Saya tak tahulah. DAP ni masa pembangkang nampak pandai. Tapi bila jadi kerajaan, dia punya bingai tu lain macam lah. Saya tengok saya tak tahu pasal Amdap mantap jilat sangat man. Dia ni takut takut dia ni bila DAP berdeham sikit U-turn kelang kabut dia. Terkucil dia ni. Okey, lagi awak punya saya punya air ni. Okey. Lagi Sumut saya tak tahu. Sumut apa cerita pasal Sumut? Apa yang Menteri besar pergi Sumut. dah balik dah? Patut banjir. Tapi dah balik Dah balik? Tak pasti. Ya. Saya buat pengumuman. Lepas tu ada orang tanya saya, dia kata betul ke orang pergi Sumut ni dapat 40,000? Saya tak tahu. Kena tanya. Siapa yang cakap man? Netizen tanya so siapa yang pergi Sumut, balik Sumut, kena clarify lah benda ni. Betul ke kamu pergi sana dapat duit? I don't know. I have no information about that. Okay. Saman lah mereka 40 juta. Memanglah saya tengah saman lah ni. Macam mana saya nak prepare transkrip nak hantar LOD. Budak-budak ni asyik delete. Takut lah tu. Lepas Fina delete. Video tu dah tak ada dalam dia punya ni Dia tuduh saya. Dia delete mana Delete. Lepas tu dia orang kata menekan-nekan suruh hantar dia LOD. Lepas tu dia delete video itu. Tapi tak apa, kita ambil masa sikit. Tapi kita ambil daripada portal lain lah ada untuk kita prepare transkrip tu. Tunggu je lah. Itu saya dah cerita sebelum ini. Ada satu pihak ni, budak yang misai tak bersambung itu, mula-mula tak masuk dalam list pun. Ini budak budak ni. Tapi sebab dia ni orang kata melebih-lebih sangat dia panggil budak-budak sekarang cakap minta sangat minta sangat. Kau hadap lah nanti minta sangat kan. So kita masuk dalam list.
Tapi bila lawyer saya check tadi, dia dah padam pula video tu. So kita kena cari daripada kita punya ni lah. Lepas itu, itulah sebab yang pihak yang kita lain nak saman tu, mereka mampu bayar. Sebab macam ada pihak-pihak besar yang related dengan agensi kerajaan ni, kita tahulah dia mampu bayar. Of course saya saman 40 juta. Ada orang kata boleh ke dapat 40 juta. Itu bergantung lah, tengoklah mahkamah. Tak kisahlah bagi 4 juta pun okey. Kita saman dulu 40 juta, betul tak? Dapat 400 ribu ke 4 juta ke 1 juta ke, tak kisah, itu bergantung pada mahkamah. Tapi kita nak saman memang 40 juta. Dapat itu saya dah cakap, saya akan tolak kos semua, saya akan infakkan kepada PAS untuk perjuangan PAS, untuk meletakkan PAS sebagai pemimpin negara ini. Berapa mahkamah nak bagi, itu terpulang kepada pihak mahkamah. Yang budak misai itu, saya rasa memang dia tak boleh bayar. Tak apalah, kalau tak boleh bayar, bankruptkan je lah budak ni. So dia ada akal sikit. Jual apa. Lepas itu kita nak tengok siapa di belakang dia. Sebab kalau ada orang taja dia atau bayar gaji dia untuk dia buat benda macam tu, pihak itu juga boleh disaman. Kalau pihak yang di belakang dia ni mampu bayar, dan kita saman pihak di belakang dia ni pula. Tapi kita saman budak ni dululah. Macam itu. Dan kalau dia minta, benda ni berkait-kait tau. Sebab itu kita kena saman dulu, baru kita tahu cerita dia. Sebab katakan dia ambil affidavit orang lain, macam fitnah tadi Man, dia kata oh Isham Jalil ni nak jadi ketua bahagian Shah Alam, minta jawatan dan sebagainya. Dia kata bila kita orang tanya dia kan, mana kau dapat cerita ni, orang ni cakap okey, kita boleh panggil affidavit orang tu pula. Dan daripada affidavit, daripada pemuda PAS okey. Order lu. Saya dah makan dah. Ustaz, Sukri dah. Kami. Yang lain semua ada urusan. So berapa orang? Mungkin ada 2 orang je. Ada orang, alhamdulillah. Okey, cukup. Kita ni 2 orang kita bincang ni kan. Ini okey, saya tengah buat live ni. Okey. So kita akan tengok di belakangnya tu siapa. Kalau di belakang orang ini, lepas tu affidavit, kata dia bagi affidavit, orang ni cakap sekian. Dan siapa yang bagi affidavit tu pun kita boleh saman. Sebab dialah punca penyebaran fitnah dan berita palsu itu. So sebab itu saya kata, benda ini kita akan detail out lah. Ini lawyer kita pandai lah akan buat. Tetapi orang yang fitnah aku tu, kau janganlah pula delete video pula ni. Kata ini pun delete lah. Aduh, penakut betul lah. Okey, saya cakap orang tak apa, memanglah. Bila saya cakap orang, saya dah biasa kena saman. So naik mahkamah. So bila saya pergi lawan orang, saya menang. Kali ni saya pula saman orang. So sebab itu bila saya cakap, kita tahulah benda itu fakta ke tidak. Bila kita cakap satu benda itu, nombor satu, kita jangan fitnah-fitnah orang. Ini orang lain fitnah saya, fitnah orang. Itu fitnah. Dia cakap saya ni cakap minyak tu daripada Petronas, minyak tu daripada kerajaan. Oh, kamu memfitnah saya tu. Bila sebenarnya geng-geng itu pemfitnah. Dia fitnah saya, memfitnah orang. Itu adalah fitnah. Kalau dalam Islam dia panggil apa tu? Ada satu perkataan tu, kazaf Man? Contoh dalam kes zina kalau kita fitnah orang itu adalah satu dosa besar tu. Itu yang kita boleh ni balik. So sebab kamu nak mencemarkan reputasi saya, dia pula kata kita fitnah pula. Macam itulah, macam si Mai kepala paip tu lah. Dia kata saya menipu saya ni sampai dia pula pergi Tanjung Bin. Mai kepala paip, kau pergi Pengerang bukan Tanjung Bin. Ini bukan kali pertama saya kena fitnah. Tadi awal-awal tadi saya dah cakap kan. And then sebagai pembangkang, bila kita nak cakap something, sebenarnya kita ada disadvantage. Sebab kita tak ada resource macam yang kerajaan ada untuk serang-serang orang ini. Dan kita tahu bila kita cakap benda tak betul, anytime aja mereka boleh panggil kita. Kalau kita cakap fitnah, lagilah mereka boleh menekan-nekan kita. Ini kita cakap benda betul pun mereka dah gampang-gampang telefon. Fitnah-fitnah saya, apakan lagi kalau saya cakap benda tak betul. Okey. Lagi. Okey. Sebab tu mereka koyak rabak, koyak sampai orang kata, ialah sampai menyuruh ada arahan, dikatakan ada arahan daripada tertinggi supaya suruh orang kata serang saya dengan Azri itu. Okey. Buat lewat sikit pukul sebab boleh, tapi saya ada meeting. Saya ada meeting. Nama ustaz apa dia?
Muiz. Oh, saya pernah jumpa dia. Ya, kita jumpa dekat Ulu Benam. Dia benar. Okey. Order dulu Ustaz. Order dulu sementara saya Saya dekat cyber, dekat dengan rumah saya. Saya ingat nak bawa kat rumah tapi rumah saya tak ada makan-makan. Okey. iPhone dah dapat belum tak? Lama. Okey. YB, betul lah YB Muiz. YB. Ada orang Bukan betul YB Muiz. YB lain. Lain lah. Oh. YB juga tu. Awak bukan YB. Bukan YB, saya bukan Coming soon. Amin. Okey. Kamu isi kitchen. Okey, lepas ni lagi yang 20% dah masuk juga malam ni. Tapi belum ni lah, dia baru pukul 9.30. Biasa yang 20% ni masuk pukul 10. Aduh, okey. Lagi ada TikTok backup. Ni saya punya TikTok lah. Lepas tu ini kita kena download and upload balik Man. Sebab dia tak ni Okey. Sebab ni TikTok. Okey, saya lagi 5 minit tuan-tuan sebelum ni 5 minit saya 5 minit dah 400,000 lebih dah like ni. Bagi saya lagi 80,000 like lah. Dia 500,000. Lepas tu saya stop. Saya nak stop dah. Okey. Podcast dengan awak boleh. Saya kalau dekat-dekat dengan Putrajaya okey. Sebab saya punya kerja banyak di Putrajaya. So saya nak keluar dari kawasan susah sikit lah. Bukan tak boleh kan. Okey lagi. Okay. Ada potensi PN menang alhamdulillah. Okey. Apa lagi? Ni 20% dah masuk. Man. Dreamworks ID. Oh, ini fake account ke apa? Masa kau jadi pegawai Najib, apa yang kau buat? Banyak. Dia ni ini 20% tapi bawa keluar gua tak tertinggal bas. Tahu. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa kita bacalah sikit. Dia punya ID tu dah macam konon-konon educated lah tu. Dia buat ID tetapi rupanya caplah 20% tertinggal bas pula dah. La ilaha illallah. Baru keluar gua. Inilah standard budak-budak ni. Lagi 20% dengki. Itulah. Lagi. Alamak, live. Okey, lagi. Bila nak PRU? Saya dah cerita dah. Kemungkinan dalam awal tahun depan. InsyaAllah. Okey. Tiket bas lupa beli. Okey. So malam ni kita santai-santai je tuan-tuan. Ni dia tanya lagi saya Man, bila nak saman la ilaha illallah. Inilah budak ni IQ rendah tapi nak buat cari makan ni 20% ni kan. Lepas tu baru masuk tertinggal bas, baru keluar gua. Itulah standard 20% ni Lagi set satu masa live. Okey. Dengan komeng diam, saya tak tahu. Yang saya tahu menteri-menteri DAP ni semua tak function. Okey, lagi gelombang hijau malam ni. Okey, lagi politik perlis nanti kita bincang lah. Diesel saya dah cerita dah. Okey, last kali sebelum saya berhenti, makin nak berhenti makin tinggi Man. Dah 500,000 like, 2,000 lebih orang live view ni. Okey. Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan saya tengah memerhati. Berita ni kita dapat masa kita bawa balik dari Melaka. Semalam Semalam kemarin? Ahad semalam kemarin. So saya tengah perhati lagi tentang berita ini. Saya tak mau masuk line atau saya tak mau campur lagi. Sebab saya nak tahu apa fakta dia dululah. So saya dah tengok video-video yang dibuat oleh undang itu luar Sungai Ujong tu mana saya tak dapat lagi kenyataan daripada pihak Tuan Yang Terutama Negeri Sembilan lagi. Tak dikeluar lagi Yang kita tahu keluar kenyataan daripada Menteri Besar Negeri Sembilan Amiruddin. Nama Amiruddin juga So Amiruddin tak tahu dia cakap apa. Aminuddin dia kata tak sah lah apa sebenarnya so saya nak cakap macam ni lah. Amiruddin, kamu kamu jangan cakap macam tu terus-terus. Cek balik Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dulu lah.
So kepada siapa peguam-peguam, cek apa ni orang kata termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Daripada situ baru kita boleh tahulah sama ada siapa yang sah, siapa yang tak sah lah. So yang ini kena teliti dulu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Sementara itu kita tunggulah kenyataan-kenyataan daripada peguam, daripada pihak masing-masing lah sebelum saya buat ulasan. Okey. Okey, lagi pameran senjata. Ada pameran senjata kan? Nak kita tengok? Nantilah kita tengok boleh menembak so. Saya dah lama tak menembak. Nanti alamak dalam live pula cakap. Tak boleh. Aduh. Okey. Okey, MB Selangor. Matic KL. Okey. Alright, andainya jom harap berikut. Okey, Selangor hadir Perlis. Okey, tuan-tuan. Saya nak start mesyuarat dah. Okey, saya akan berhentikan live saya. Nanti saya upload. Kita upload dan download dalam Facebook lah. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.